di atas meja study tu ada satu kepala manusia yang terputus. Dia terdengar pintu bilik dia tu diketuk. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Rumah Seram untuk episod yang ketiga. Podcast ini menceritakan tentang kisah-kisah seram, mistik dan juga kisah paranormal bersama dengan saya Syamil. Dan juga saya Saidi Nur Azam. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk semua penonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan channel Rumah Seram. Korang perlu tekan butang subscribe dan support kita orang untuk kita meneruskan lagi perkongsian untuk cerita-cerita seram pada masa yang akan datang. Bukan setakat seram je, kisah-kisah misteri dan juga rahsia-rahsia alam Melayu kita. Betul Cik Zadi. So kali ni apa tema yang kita nak cuba bawakan? Seperti kita bincang, bincang dulu kan. Saya fikir sebenarnya banyak kisah seram yang berlaku di IPT. IPT Institute Pengajian Tinggi. Okey, mana awam ke swasta ke sekali lah. UiTM ke UM ke apa lagi? USM ke Mara ke Politeknik ke ataupun college lah. Banyaklah berlaku. Banyak. Okay. Jadi kita boleh kongsikan sebab ramai juga rakan-rakan saya yang lepasan universiti, college banyak berkongsi kisah seram dengan saya. Dia kata, aku ada cerita hantu nak cerita lah. Nak lagi dia tahu saya ni penulis novel seram kan. Penulis novel seram yang dia pun tahu kalau saya ni kalau penulis cerita hantu ni bangga juga aku kan. Cerita dekat yang berlaku tu cerita aku. Dia kata macam tu kan. Kau tulis cerita aku ni. Ni macam tu kan. Tapi kan Cik Sadi, kenapa kalau Cik Sadi boleh ni lah kan. Kenapa kalau sebut je IPTA maknanya kalau tinggal dekat hostel, kau tinggal kat asrama, dia mesti ada kisah-kisah seram ni. Dia macam sama dengan rumah tinggal. Hostel ni kalau satu musim tu semester tu dia akan cuti kan. Ya, betul. Bila cuti semua dorm semua kosong. Ditinggalkan. Yang tinggal cicak dengan tikus je lah. Tak ada orang lah. Okey. Jadi bila dah kosong macam tu, seperti sedia maklum lah. Rumah tak sampai seminggu, 3 hari pun jin datang dah. Makhluk-makhluk lain dah datang dah. Maknanya bukan asrama atau hostel je lah. Maknanya kalau rumah kita pun kalau dah tinggal 3 hari cuti balik kampung raya seminggu. Sebab tu saya kata kalau macam rumah ataupun bilik hostel, saya pernah cakap dengan rakan saya lah. Masuk hotel sendiri pun ketuk pintu dulu. Bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Kan okay. Macam ustaz lah pakai baju macam elok. Tapi perkongsian tu menarik. Tapi memang itu wajib. Macam semalam saya duduk kat hotel hotel tu baru check in kan. Ini kisah benar Tak ada gangguan. Cuma saya buka pintu bagi udara dalam bilik tu keluar. Okey. Saya cakap lah keluar dulu lah. Cakap macam tu. Saya cakap macam tu sebagai syarat. Okay. Jadi benda hapak ke bau hapak semua lama tu biarkan dia dulu keluar dan baru saya masuk. Mana kita biar buka pintu tu. Biar buka dululah. Yang ni keluar tu masuk lah. Yang satu lagi bila kat tilam tu, contohlah tilam tu dah lama tak baring kan apa kan. Jangan pergi melompat ke tilam ke apa kan. Kita tak tahu apa yang kat situ. Betul. Mana tahu ada jin jantan, jin betina tengah melepak ke apa ke. Tiba-tiba kita melompat dengan siku macam ni, kena smack down jin tu ke. Sian jin tu kan. Jadi kita orang kata orang Terengganu cakap kebas. Kebas macam tu lah. Orang Terengganu cakap. Kalau orang Melaka Negeri Sembilan tak tahu cakap apa kan. Kibas rasanya. Kebas. Contoh mak saya kan. Kebah gok sikit dah orang. Kebah gok sikit. Gitu lah. Kat Terengganu lah kan. Terengganu. Itu cara dia. Itu pantang larang dia. Masuk kaki kanan, bagi salam. Sebelum masuk bagi salam, Assalamualaikum wa ibadillah solihin. Lepas tu bagi salam yang sebenarnya, Assalamualaikum. Langkah kaki kanan dan berbau hapak tu buka semua tingkap. Baik. Itu perkongsian yang menarik tu sebab kita pun tak ramai itu petua yang menarik sebab kita boleh kongsikan kepada penonton sebab tak ramai yang tahu, kadang-kadang tak aware ataupun mungkin terlupa lah kan. Itu amalan yang baik lah yang boleh kita kongsikan. Sama juga yang berlaku dekat UiTM ni. Kadang-kadang ni student ni dah sampai dia tak kira buka pintu, aku nak katil ni, pam lompat. Itu salah satunya kadang-kadang tu kita tak nampak dia orang ni bersifat halus kan. Jadi itu salah satu mungkin dia melompat benda tu marah ke apa ke, tu jadi kena gangguan tu. Itu salah satu faktor lah. Yang lain tu Allahuakbar.
Okay, so kita nak mulakan dengan yang tema seram di IPT ni. So apa kisah yang Cik Saidi nak kongsikan? Memandangkan saya juga bekas budak U duduk dekat college, bayangkan saya first year sampai akhir saya still di college tu. Mungkin disebabkan warden dan juga pensyarah-pensyarah nampak bakti saya kat sana sebagai student yang aktif dengan sport. Dia jadi kelebihan. Kalau budak-budak lain, dia first year, okay dah habis lah, kau cari rumah sewa kat luar lah. Itu kebiasaannya lah, amalan daripada semua. Dia tengok dia punya resume saya. Oh, budak ni olahraga 100 meter, bola sepak, apa lagi? Oh, menyanyi, pantomin. Oh, pengarah. Okay, saya biasalah mengarah teater kat sana kan. Okay, Encik Saidi boleh duduk dekat sini. Okay. Sampai habis semester. Saya paling tua dekat situ. Yang lain tu junior tau. Okay. Jadi apa-apa masalah kan dia orang, budak-budak junior ni akan datang kongsi. Dia panggil dekat UiTM, dia tak panggil Abang Saidi tau. Dia ada nickname. Oh, betul. Dia ada nickname masing-masing. Selalunya macam tu. Biasanya saya ni datang ke sana, senior-senior akan datang, budak-budak junior-junior masuk bilik dulu, perkenalkan diri. Waktu tu lah Ta'aruf. Cara perkenal pun garang dia orang. Engkau Terengganu kan? Dia kata macam tu. Ya bang. Budak-budak kan. Kau Terengganu kan? Kenapa suara kau serak? Saya batuk bang. Orang Terengganu Salim nyanyi lagu Salim. Tiada beris kata. Nyanyi Salim. Lengkap nama Salim. Oh, ni cerita kenapa cerita dapat nama Salim. Okay, jadi junior-junior datang jumpa saya kan. Abang Salim. Dia cakap, saya kena ganggu bang. Dia datang dah mula cerita. Abang Salim, tingkat 3 ada pocong bang. Panggil juga ya, dah kita paling tua dekat situ. Senior paling tua. Kita pergi tengok. Dan paling best yang berlaku ni, salah seorang senior juga, dia tinggal dekat dorm bilik atas. Dia tidur lewat. Biasalah budak-budak yang student ni. Macam contoh je 2-3 hari lagi nak exam. Faham kan? Biasa. 2-3 hari lagi nak exam, dia orang akan membaca, dia orang akan menelaah buku tu overnight. Sampai ke subuh. Overnight. Dia panggil standby masa subuh lah kan. Level bilik dia tu, dia bertingkat-tingkat tau. Saya level bilik ni nombor 3. Senior saya tu level 4. Dia dulu juga, dia dalam hostel jugalah, level 4. Esoknya kecoh. Roommate saya dah, di bilik atas kena ganggu. Ganggu apa? Semalam kau tidur pukul apa semalam? Aku tidur awal kata, lepas aku dah tidur, aku penat. Dia pun cerita. Dia macam ni, senior tu. Dia kata dia malam-malam dia study tinggal seorang-seorang. Dia terdengar pintu bilik dia tu diketuk. Dung. Siapa pula dia kata. Tapi kebiasaan setiap malam akan ada orang student-student yang menjual bilik ke bilik. Karipap, nasi ke apa ke. Tapi pukul 3 pagi jarang. Takkan kan. Kadang tu hot dog lah, lapar-lapar ada. Tapi mungkin makanan tak habis, dia jual lagi. Kita buka pintu, tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa. Ditutup pintu, dengar lagi. Dung. Seperti ketuk pintu tau. Saya ketuk tu, dia bukan ketuk tak macam tu tau. Dung macam tu kan. Berat lah ketukan itu. Dia kata siapa ni, tengok geng-geng semua dah tidur, dia seorang tak tidur lagi. Dia pergi buka pintu tu. Tapi tak buka betul-betul. Dia tunggu dekat pintu tu, dah ready nak buka kan. Dia tunggu lagi ketukan tu. Sewaktu dia ketuk tu, dung. Kali ketiga tu dibuka. Sewaktu dia buka tu lah, dia tergamam. Memang kali ni nampak sosok yang bertanggungjawab ketuk pintu tu. Dia tengok depan mata dia sewaktu dia buka pintu tu, yang ketuk kepala tu sebenarnya. Ketuk kepala? Benda tu ketuk kepala. Patutlah berat dia bunyi ketukan tu. Dung macam dia hentak kepala dia. Pocong. Allah. Dia macam dia buka pintu. Terkamam, berklik pom ditutup pintu. Dia dah ketakutan. Hati tu sampai dia takut tu, sampai nak terkencing tau. Aku nak kencing ni, macam mana ni kata. Lepas tu dia tunggu lama, dia tak dapat nak tahan. Aku nak pergi tandas juga ni. Nak pergi tandas. Ya Allah, apa yang aku nampak ni, kata ya Allah. Dia baca. Apa yang dia ingat dia baca. Dia buka pintu tu balik. Sewaktu dia buka perlahan, tak ada apa-apa dah. Dia tengok ke kanan, tak ada apa-apa. Tak kira dah.
Dia pakai selipar Jepun dia tu pergi tandas. Okey. Tandas pula dia punya dom ni dia tak ada memanjang macam tu landai, tak ada. Dia atas bukit kan. Dia satu level satu ni nak tangga bertingkat. Bertingkat-tingkat. Sedangkan itu level 4. Ya. Level 4 tu dia bertingkat-tingkat sebab dia bangunan tepi bukit. Yalah, macam kondominium lah kan. Ha. Dia nampak macam tu, nak pergi ke tandas tu jarak dia dalam lingkungan dalam 40 meter juga kan. Panjang kan. Dia pergi ke tandas. Okey, settle dapat pergi tandas. Okey. Dan sewaktu dia keluar tandas, dia okey, happy-happy lah kan. Cuma dia tak nak fikir lah apa yang dia nampak. Dia tahu dia UiTM yang dia duduk tu memang keras lah. Keras lah. Kalau semua orang tahu UiTM tu, dom dia, hostel dia tu berbukit. Teka lah UiTM mana. Okey. Kan? Jadi dia cuba turun, keluar dari tandas, happy. Lepas tu di hujung level tu kan, dia makin lama makin tinggi kan. Terdengar bunyi seperti ada lompat-lompat tau. Pam macam tu. Siapa yang pakai selipar Jepun dan dalam dom tu dia bergema tau. Dia bergema dang pam. Dia pusing belakang. Tengok, ya Allah ya Tuhan aku, pocong dia mengejar. Pam. Dia memang bergerak macam tu Itu ceritanya. Dia waktu tu dah tak kira lah apa-apa, dia berlari sampai dia selipar Jepun kan. Sampai terputus selipar tu, nak melarikan diri dia benda tu, turun tangga lagi. Benda tu macam seolah mengejar dia. Pam. Masuk bilik, kunci tu bilik. Esok cerita ke warden. Dia sendiri cerita ke warden. Dia cerita ke semua kena gangguan macam ni. Itu satu cerita dikejar pocong lah. Dikejar pocong tajuk yang sesuai lah. Tapi memang dia kata, lepas ni aku tak nak jaga malam. Jaga malam. Punca dia berjaga malam. Sebab dia nak study. Ya betul. Menuju dia tak histeria. Kalau perempuan pula ramai yang histeria. Kalau perempuan biasanya macam tu lah. Cerita yang pasal perempuan pula, time-time macam ni lah kan. Ni cerita yang kedua lah kan. Mahasiswi kita panggil. Ramai orang cakap di universiti yang sama juga, universiti saya. Kiranya ramai orang cakap bila hujung-hujung semester ni, dia orang ni nak akan ready, dia orang stress. Nak exam kan, exam stress. Banyak kena buku, nak kena menelaah semua kan. Kalau budak-budak bisnes, budak-budak account, memang buku tebal-tebal lah. Budak-budak art pula pergi studio sampai subuh-subuh. Pak Gad pun jadi macam halau datang balik. Engkau balik yang mana boleh budak-budak keluar malam kan. Datang balik. Bukannya buat apa, buat kerja. Jadi terpaksa jugalah sekali dapat kelonggaran, budak art ni boleh stay kat studio. Okay. And then yang budak ni bisnes ni pula, cerita dia macam ni kan. Dia balik dari teman rakan dia yang dekat studio buat art tu lewat malam tu. Dia datang ke tu, dia satu bilik hostel tu empat katil, 4 orang. 4 katil. Jadi dia seorang je budak bisnes dan 3 orang tu budak-budak art. Ada macam tu kan. Ada memang ada budak tu kan. Betul. Dia balik dia seorang-seorang. Dia balik seorang-seorang ke bilik dia tidur tu. Bilik memang gelap kan. Dia buka, dia nak study lah kan. Dia buka lampu meja. Okey, nampak buku-buku ni. Okey, ready, tak apalah. Seorang-seorang lah. And then dia nak pergi ke tandas. Dia biarkan lampu macam tu, dia buka lampu meja saja. Dan lampu bilik tu dia tak nak buka. And then dia pergi tandas. Balik tandas, dia terkejut bilik dia gelap. Black out ke? Kata gitu. Dia tengok dekat dom luar lampu ada kan. Walai ada. Dia cakap takkan lampu meja ni terbakar kan. Dia pergi ke lampu meja tu. Pergi lampu meja tu, ketep-ketep tak menyala lagi. Lepas tu dia tak apalah, mungkin menyala depan ni. Dia tekan sekali lagi, menyala. Dan sewaktu menyala tu, dia menjerit semahu-mahunya. Seolah-olah dia menjerit, dia macam histeria lah. Menjerit macam tu. Macam dia menggelupur, orang lantai dia macam tak sedar tau. Dan kawan-kawan ramai lah, jiran-jiran bilik tu tanya, kenapa? Esok tu baru dia cerita. Sewaktu dia petik suis lampu, dia buka lampu meja study tu menyala. Di atas meja study tu ada satu kepala manusia yang terputus, menyeringai melihat air macam ni. Menyeringai macam ni. Dia buka lampu nampak, menjerit. And then dia cerita ke warden biasalah. Itu halusinasi tu, histeria kan. Cuba nak mengelak daripada takut. Betul. Sebenarnya memang banyak berlaku macam tu kan. Tapi itu cerita yang diceritakan. Dia cakap, sumpah demi Allah, memang aku nampak kepala tu di atas meja tu darah. Kepala sahaja. Itu pengalaman yang berlaku di akad senior jugalah. Mahasiswa. Okey. Memang kalau kat saya macam tu, dalam keadaan macam tu pun saya rasa saya memang
Saya silap aku pingsan tu. Itulah tu macam filem juga kan. Buka lampu, pam, kepala atas meja. Allah. Itu kisah yang diceritakan oleh senior Cik Saidi sendiri. Dia orang mengaku ini bukan kisah di Tokoh Tambah. Saya tak ada Tokoh Tambah sebab saya pernah cerita benda macam ni. Jadi memang benda betul berlaku. Dan saya yakin sebab ramai kawan-kawan saya pernah alami. Okey Cik Saidi, ini cerita kedua kita dan kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. Kita akan sambung semula perkongsian kisah-kisah seram daripada Encik Saidi. So kita teruskan kepada tajuk kita yang ketiga. Tapi bukan cerita saya jugalah. Syamil mesti ada kan. Allah. Cerita saya Syamil budak you juga kan. Cerita saya tak seram. Tapi orang kata dia ada, tapi cerita daripada orang, kejadian berlaku, orang kata kita dekat situ macam tak syok macam tak boleh nak gambarkan. Dia tak puas kan. Tapi macam Cik Saidi dia direct cerita berlaku dengan Cik Saidi sendiri. Okey, ini pengalaman yang dikongsikan oleh arwah kawan saya. Nama dia Muhammad Jashafiq. Dia pernah jadi roommate saya. Dan dia kemalangan waktu last year dah nak grad dah. Tahun terakhir. Tahun terakhir. Dia nak grad dah di Kemalangan. Dan sebelum Kemalangan tu dia banyak mengadu dekat saya. Dia banyak diganggu. Saya tak tahulah apakah yang melibatkan waktu saat terakhir dia tu dengan digangguan tu. Adakah makhluk-makhluk tu nak beritahu macam ni lah, dunia gaib ke apa ke, Allah maklum lah. Tapi selepas dia selalu bercakap dia selama ni dia tak pernah kena ganggu tau. Penghujung hayat dia tu selalu kena ganggu. Dan dia pernah diceritakan pada saya. Dan waktu tu dia dah mula jauhkan diri. Jauhkan diri dengan saya, rakan-rakan roommate yang lain. Dia lebih fokus pada menyendiri, sendirian. Dan hostel kami ni dekat dengan studio. Studio tu di sebelah bukit sebelah sana, lain. Dan dia orang ni, budak-budak art ni, ada satu masa tu dia orang tak pergi studio pun. Hanya pada hujung-hujung semester dah nak grad, nak tamat ke, nak exam tu baru dia orang sibuk. Buat kerja last minute. Buat kerja last minute. Budak-budak macam tu lah kan. Budaya. Tapi si arwah ni, Jashafiq ni, dia every day, tak kira last minute ke awal minute, dia sentiasa pergi ke studio. Dia buat kerja kat sana. Dia tak nak ada buat kerja dengan dalam dorm tu. Dan sewaktu dia buat kerja kat sana tu lah, dia mula diganggu yang lebih berat. Dia punya studio art tu, dia macam dinding studio tu, dia macam dipanggil pedestal ataupun papan yang macam papan gabus tu, macam boleh tekan paku tu kan. Okay. Dinding tu ketinggian dia dalam 7 kaki. Bawah dia tu ada nampak lah. Boleh nampak lah macam lohong dia tu kan. Ketinggiannya dinding tu 7 dan sampai ke paras lutut je. Bawah tu kosong lah, bawah tu memang kosong. Maknanya kalau orang berjalan tu nampak kaki. Kecuali contoh dinding ke depan, dinding ke tepi macam tu, dan ada pintu. Kita akan dengar orang berjalan tap nampak kaki dulu. Nampak kaki je lah. Dan pintu dia terbuka macam tu, tak ada pintu tau. Dia suruh macam tu. Jadi kita nak tunggu, masing-masing dah teka tau. Siapa yang mesti sampai? Encik Mazlan. Contohlah macam lah. Encik Mazlan, tengok kasut sama lah. Pak betul je Encik Mazlan. Dia melintas je. Macam tu kan. Budak-budak selalu macam tu. Nampak kaki berjalan tu, ni mesti Saidi ni. Kasut tu melintas, nampak. Malam tu dia seorang-seorang. Saya dah gambarkan studio tu kan. Apabila berlakunya blackout, UiTM sentiasa berlaku blackout lah. Saya boleh teka lah kan. Mana-mana you pun ada penjimatan. Penjimatan ke apa ke saya tak tahu. Tak bayar bil ke tak tahu. Betul. Tapi blackout terjadi pada malam tu. Lampu kecemasan tu menyala kan. Lampu kecemasan dia akan menyala warna jingga tau, oren kan. Dah blackout, kipas tertutup. Waktu tu dia seorang je dalam studio tu. Awal-awal semesta budak-budak art memang takkan pergi studio. Dia orang akan berfoya-foya. Duduk ke bilik. Ada aktiviti lain. Aktiviti lain. Pergi makan lah, pergi dating lah kan. Kadang-kadang tu main badminton lah. Hujung-hujung semesta barulah sibuk buat kerja, pam melukis-lukis. Tapi Jashafiq ni, arwah ni, dia tak pergi mana-mana sebab dia tak ada member yang baik dengan dia. Dia suka menyendiri. Macam introvert lah. Dia duduk dekat studio tu.
Tengah melukis, pak blackout. Okay. Sewaktu blackout tu, aduh, dia dah mula dah. Tak apalah, sambung esok lah. Dia dah ada bungkus perlahan. Dan dicerita kat saya, angin studio tu datang angin yang kuat dari luar sampai berterbangan habuk-habuk tu. Macam tu. Saya gambarkan macam tu kan. Dan dia terdengar dari hujung tu, dari hujung dia macam studio banyak panjang tau. Terdengar dari hujung tu bunyi tapak kaki berjalan tau. Dalam hati mesti Pak Gad ni. Pak Gad bila dia tahu ada student yang curi waktu, dia sampai 10 malam je kan. Ada student yang duduk dalam studio art, bukan waktu yang sepatutnya, dia akan halau. Jadi Just Afiq ni diam lah kan. Tak nak bagi dengar, tak nak bagi bunyi dia bising. Takut Pak Gad tu tahu dia duduk berada di dalam bilik studio yang terakhir. Studio ada yang 5 bilik. Di bilik yang terakhir, pop 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 jalan kaki, tap 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 macam tu kan. Sampai dekat dengan dia, bunyi tu makin kuat tau. Tapi tak nampak pun kaki orang berjalan dari bawah, dari pedestal tu kan. Ada kosong renggang. Betul. Tak nampak pun berjalan. Tapi still bunyi tau. Seolah-olah berjalan depan mata dia. Tam tam tam. Dia menunggu dengan debar. Waktu dah meremang, waktu dengan sama-sama hanya lampu kecemasan je orang tu ada. Dia tengok kat bawah. Kaki. Dia tak tengok atas. Benda tu, bunyi tapak kaki tu berhenti betul-betul kat pintu tau. Tak nampak apa-apa. Kecuali apabila dia dongak, baru dia nampak kepala orang. Jadi maknanya kepala ada, kaki kepala sahaja. Dia macam diri macam ni, arwah kat sini kan. Macam tu. Berpaling. Meremang aku. Dia macam tu kan. Dia cerita tu, dia dah tinggalkan barang-barang dekat tu, dia lari. Dia lari ikut pintu belakang studio. Ada pintu lagi ke belakang tu. Dia lari, dia masuk, dia tak cerita kat orang. Kepala tu sahaja, kepala sahaja. Tak ada usus, tak ada apa. Hanya kepala, tekuk dah hancur pusing merangkak ada raya. So apa ni? Saya tak tahu. Penanggal bukan? Tak tahu. Kalau penanggal kita nampak kan ada usus kan. Ni kepala lelaki. Kepala lelaki. Dia macam dengar tapak jalan, kaki jalan tu. Berhenti tak nampak kan. Tengok atas kepala orang. And then dia tak tunggu lama, tinggal barang art dia. Aku ambil esok lah kan. Dia lari sampai ke dorm tu. Dia tak cerita kat orang, muka dah pucat dah. Dia pergi ambil semayang. Semua tu. Dia semayang isyak. Saya pun terkejut juga. Saya duduk kat meja study. Oh, dia roommate kan? Roommate saya kan. Tengok, kenapa yang tiba-tiba dah insaf ke semayang laju saya. Biasalah kan, dia budak-budak kan. Dia duduk katil bawah, saya katil atas. Jadi saya pun diam lah, biarlah, nak tidur dah ni. Dia pun sambil buat kerja, sambung buat kerja dekat sebelah saya. Dia tak nak cakap apa-apa pun. Pek, kau saya tegur lah. Pek, kau kata nak buat dekat studio, tak apalah kat sini lah. Mana barang kau? Saya tanya, ada kat studio tu. Pinjamlah pensel kau, warna kau. Dia buat keluar. Nak buat apa? Nak colour dah, siapkan kerja aku tak siap lagi ni. Nak sketch, dia cakap macam tu. Kita budak art kan. Lama-lama tu dah biarlah, bagilah. Saya tak nak tanya banyak-banyak. Tepi meja saya ni ada tingkap tau, macam nako kan. Lansir dah tutup. Tu dia punya meja tu empat studio dalam tu. Meja depan tu saya dengan Just Afiq, saya di sini, Just Afiq di sini. Ni tingkap. Sebelah tu ada satu lagi meja, tu kawan saya Mamat dengan Rizal. Yang saya cerita dua orang tu, Mamat Rizal kan. Tingkap lah, dia orang tutup lansir. Biasa tutup lansir malam-malam kan. Biasa macam tu kan. And then dah lewat malam, saya tidur lah, mengantuk sangat. Mengantuk saya tidur. Mamat Rizal pun tidur. Just Afiq dah tinggal artwork dia, sketches semua kat atas. Dia terpaksa mulakan dari awal. Dia sketch balik apa yang bersyarah nak esok kan. Jadi bila dia sketch semua tu, malam tu dia datang lagi gangguan. Malam yang sama. Tak tahu kenapa dia asyik dia yang kena. Secara tiba-tiba kan, lansir bergerak sendiri macam kena tiup angin. Dia buka tingkap. Best juga nampaklah angin sejuk datang kan. Betul. Dia buka tingkap. Best ni buka tingkap, buka lansir semua ni biar nampak buka ni. Waktu tu saya dah macam mamai-mamai nak tidur tapi asyik terkejut. Nak tidur terkejut. Kenapa ni kan? Rasa rimas lah. Start rasa rimas lah. Saya kalau ada gangguan, saya mula rasa rimas. Tak nak tidur kan. Just Afiq dia kata, Di. Apa dia? Aku pinjam meja kau. Nak beralih situ je. Dia sebab apa tau? Meja saya dekat dengan nako tingkap tu kan. Betul, sejuk lah sikit. Pergilah buatlah. Dia macam tu kan. And then dia duduk kat situ. Tak sampai 10 saat. Dia tarik lansir.
Lansir yang ada geri-geri besi bunyi serah macam tu. Tarik ya. Dia tarik, lepas tu dia serius je. Saya diam lah. Kau kata nak sejuk, kau tarik lansir pula kan. Oh yolah kan. Lepas tu dia buka balik. Dengan dia buka biar main layan budak ni apa pun ni dia buat kan. Terus aku tutup balik. Dia tutup balik. Apa benda ni. Saya diam je. Lama lepas tu dah nak tidur tu, tiba-tiba dibuka, dengan dibuka lagi, bang dia tutup balik, dia lompat atas katil. Okey. Bergegar lah, katil 2 tingkat kan. Saya ke atas. Apa kau Fik? Kau buat apa Senyap lah. Tarik selimut menggeletar macam ni dia. Esok tu baru dia cerita. Dia cerita, dia tak cerita malam tu. Kata, kau kenapa semalam kan? Sekejap tarik lansir, sekejap tak, lepas tu kau melompat atas katil. Terkejut aku kata. Dia pun cakap lah, kau tahu tak kata, semalam aku nampak apa? Dia pun cerita yang berlaku kat studio. Nampak kepala bergerak tu. Dan kau tahu tak, semalam benda tu datang, tapi benda lain. Apa? Lain pula. Di tingkap Nako tu, di sebelah tu nampak ada kolam. Ada kolam macam kolam ikan lah. Kolam ikan tu di bawah tu, kolam ikan tu. Dan di sebelah kolam ikan tu ada bangunan yang dalam pembinaan. Bangunan tu fakulti art lah yang baru nak buat. Selama ni kita diorang di studio di bawah kolong je, kolong parking saja. Bangunan tu dia ada satu kain plastik tak. Plastik macam kalau kena tiup angin memang macam tu kan. Biasalah ditutup kan, kena air hujan ke apa. Betul. Cerita Jasafiq, sewaktu dia buka lansir dulu tepi dekat meja saya tu, dia kata dia dengarlah kain macam berkibar macam lansir plastik macam tu kan. Dia tengoklah memang ada. Tengok kira memang ada. Okey, tak apalah, angin sejuk sikit. Lepas tu dia baru perasan. Dia tengok balik. Barulah dia tahu itu bukan plastik putih yang tutup ni semin ataupun bata-bata yang basah kan. Betul. Kain dan rambut panjang. Benda tu duduk bertenggek dekat bangunan yang belum disiapkan lagi. Sebab tu dia kata, sebab tu aku tutup lansir. Macam tu kan. Benda tu seolah-olah memandang ke arah dia, satu level dengan dia. Perang dia tutup tingkap kan. Lepas tu aku buka, aku tengok ada tak lagi benda tu. Bila aku buka lansir dan dia cerita tu, benda tu mula terbang ke arah dia. Terbang macam tu, dia takut dia tutup. Dan kau tak dengar ke di semalam? Aku dengar kau buka tutup lansir je kan. Aku dengar kain tu dekat luar Nako, tepi meja kau. Aku dah cuak takut, tapi hati aku ni aku nak tengok juga logik akal. Apa benda? Manusia kan? Betul lah. Curious. Ingin tahu. Dia buka muka benda tu depan tingkap. Yang dalam studio tadi. Yes. Rambut panjang. Jadi kena langsung buka macam tu muka dia. Dia tak tunggu lama, dia lompat jatuh ada atas katil tu bergegar. Dia aja dengar, saya marah. Saya marah kata, "Kau ni jangan buat gegar katil, aku nak tidur kan." Aku dah tak kira kau marah, aku tak takut kau marah, aku takut benda tu. Benda tu mengintai aku dekat tepi Nako tu. Lepas kejadian tu, saya pun pelik. Kenapa asyik kau je kena ganggu? Itulah. Seminggu lepas tu dia meninggal. Dia meninggal, dia kemalangan. Dan sewaktu dia meninggal tu sedih lah juga kan. Di hujung semesta. Dah nak habis, dah nak grad dah. Dia meninggal. Dan sewaktu dia meninggal, ramai-ramai kawan-kawan dah menangis lah. Mahasiswa, siswi semua nangis, budak-budak perempuan menangis. Ada cerita tu. Kawan-kawan yang menangis tu datang. Ada seorang tu nama Ina, perempuan. Sambil buat kerja menitik air mata tau. Mengenalkan Syafiq ni baik. Dia pernah berjanji dengan sini-sini sewaktu kena ragging tu kan. Dia pakai songkok tau. Kata aku nak kau pakai songkok sampai kau grad. Budak-budak dulu, budak-budak junior pakai songkok. Dia seorang je pakai songkok dari awal sampai grad. Tapi tak sempat grad. Dia meninggal. Ina tu menangis sampai waktu lewat malam budak kan. Dia buat kerja. Dia menangis, dia teringat ke arwah. Orang tanya, "Kenapa kau menangis?" "Aku teringat arwah Jasafiq, dia baik lah gini-gini." Lepas tu hidung ni terbau bunga kemboja. Bunga kemboja bau masa tu. Bau bunga kemboja. Dan dia rasa tak takut, dia rasa macam mengemang halus. Dan dia fikir, dia teringat, Jasafiq ke? Tiba-tiba dia teringat arwah tu, Jasafiq ke? Jadi saya cerita ke mak ayah saya. Baik budak tu, dia kata. Dia cakap macam tu, baik budak tu. Sampai terbau bunga kemboja. Mungkin dia datang melawat ke, Allahuakbar lah, dia cakap macam tu.
Itu satu cerita yang diceritakan oleh arwah tu kepada saya, dan saya tak pernah ceritakan, tak pernah kongsi kat mana-mana, dan saya anggap ini satu privilege lah, dapat cerita orang yang dah meninggal tentang pengalaman dia sendiri. Okey. Itu kisah ketiga. Ya. Untuk kita Insaf sikit kan. Kisah yang lebih menginsafkan. Okey. Itu kisah ketiga kita dan kisah terakhir kita pada hari ini, pada episod kali ini, episod ketiga. So kita akan sebelum tu jangan lupa kepada penonton kita, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rumah Seram. Korang jangan lupa tekan butang subscribe dan support kita orang untuk kita terus berkongsi kisah-kisah menarik. Ya. Okey, Cik Saidi ada apa-apa kata terakhir sebelum kita akhiri episod kali ini? Kata-kata terakhir je. Kata-kata terakhir, kalau ada rakan-rakan di luar sana, pelajar-pelajar di luar sana ada pengalaman seram, boleh kongsikan dengan kita orang. Nanti kita orang letakkan alamat email dan boleh hantar ke email kami.